Aku rasa ada tangan dingin mencengkam bahuku. Aku berpaling dan kelihatan sosok seorang wanita berpakaian putih. Wajahnya penuh luka dan air mata. Suaranya lemah, tapi suara itu adalah seruan yang paling pilu pernah aku dengar. "Tolong aku. Aku terperangkap di sini," katanya. Aku terkejut, tapi cuba tenang. "Siapa kamu? Apa yang terjadi?" Dia cuma mampu menjawab dengan rintihan, "Aku roh yang dipenjara. Tak boleh keluar tanpa bantuan." Suaraku jadi seruan azan itu. Aku sedar bahawa makhluk ini bukan semata-mata jahat. Ada roh yang tersiksa dan terperangkap yang sedang cuba mencari pertolongan. "Tok Cik, kita perlu buat sesuatu untuk lepaskan dia, tapi juga halang makhluk lain yang nak ganggu kampung," aku berkata serius. Tok Cik Mamat mengangguk. "Ini ujian iman kita semua. Kita kena kuat dan bantu roh itu dengan doa yang betul." Kami teruskan bacaan dengan hati yang lebih tabah. Bayangan wanita itu perlahan-lahan hilang dan angin yang dingin mula reda. Orang kampung mulai rasa lega